Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahwani Azia binti Sahidi dan hari ini saya akan menerangkan satu topik kecil yang saya ambil daripada buku 1 iaitu topik 5 yang berkaitan dengan social development dan juga literacy. Dan daripada topik itu saya mengambil satu topik kecil yang berbunyi model pertumbuhan sosial yang dikenakan oleh satu tokoh falsafah iaitu Lawrence Colbert. Ini adalah merupakan pengenalan di mana Lawrence Colbert ini dikenali sebagai seorang ahli sains yang terkenal dengan teori perkembangan moral. Di mana teori ini menerangkan bagaimana seseorang individu itu berkembang dari segi pemikiran moral dan sosial sepanjang hidup. Menurut beliau iaitu Lawrence Colbert ini, perkembangan moral ini dia berlaku secara berperingkat dan ia berkait rapat dengan kematangan kognitif interaksi sosial individu. Perkembangan ini dia berlaku secara rawak tapi melalui tahap-tahap yang tersusun. Setiap tahap ini dia menunjukkan cara individu itu menilai sesuatu perbuatan sebagai perbuatan itu salah ataupun betul berdasarkan pemahaman sosial dan moral mereka sendiri. Colbert ini juga membahagikan perkembangan moral kepada 3 tahap utama yang merangkumi 6 peringkat kecil semua sekali. Tahap pertama dikenali sebagai pra-conventional. Tahap ini biasanya berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Namun ada juga individu dewasa yang masih kekal ataupun stuck pada tahap ini. Pertimbangan moral individu ini bersifat egocentrik, iaitu di mana seseorang itu ia hanya berfokus pada diri sendiri tanpa mengambil kira norma sosial yang lebih luas. Di mana dalam peringkat pra-conventional ini ada 2 tahap kecil. Peringkat pertama adalah peringkat kepatuhan dan hukuman, di mana individu ini menilai sesuatu perbuatan itu betul ataupun salah berdasarkan akibat fizikal yang diterima. Seterusnya, tingkah laku yang membawa hukuman, di mana ia dianggap salah. Perbuatan yang mengelakkan hukuman itu dianggap betul. Pada tahap ini, individu akan mematuhi peraturan kerana mereka ini takut dihukum oleh orang lain. Bukan kerana mereka faham atas nilai moral sebaliknya. Tahap kedua adalah peringkat kepentingan diri, di mana atau dikenali sebagai instrumen. Pada tahap ini, individu juga menyedari bahawa orang lain juga mempunyai keperluan. Namun tindakan diorang ni masih didorong oleh keperluan. Di mana pada tahap ni, tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang kanak-kanak dianggap betul apabila diterima pujian ataupun diberi ganjaran. Pada tahap ni juga kepentingan sosial itu dianggap betul apabila ada pertukaran. Sebagai contoh, saya buat untuk awak pula buat untuk saya. Seterusnya adalah tahap kedua di mana dia dikenali sebagai conventional. Tahap ini berkembang semasa remaja sehingga berterusan ke peringkat dewasa. Pada tahap ini, seseorang individu itu mula mengambil cakna atau mengambil berat terhadap pandangan orang lain dan juga masyarakat sekeliling mereka. Tingkah laku moral yang berlaku pada tahap ini dinilai berdasarkan penerimaan sosial dan juga pematuhan terhadap peraturan. Pada peringkat ini ada juga 2 tahap. Yang pertama adalah hubungan interpersonal yang baik. Individu pada peringkat ini bertindak untuk mendapatkan kelulusan dan penerimaan daripada orang sekeliling seperti keluarga, rakan sekerja dan juga masyarakat. Sebagai contoh, ada nilai yang timbul pada peringkat ini iaitu kesetiaan, empati dan kepercayaan yang menjadi penting dalam tahap ini untuk mengekalkan hubungan sosial antara rakan-rakan masyarakat. Peringkat kedua adalah undang-undang dan juga ketertiban sosial. Individu pada peringkat ini dia melihat kepatuhan kepada undang-undang. Pada peringkat ini individu itu menganggap peraturan ini adalah sesuatu yang perlu dikekalkan. Pada peringkat ini, peraturan dianggap sesuatu yang penting untuk mengekalkan ketenteraman dan juga
kestabilan dalam kalangan masyarakat. Di mana individu itu akan mematuhi undang-undang bukan sekadar untuk mendapat kelulusan, tapi kerana dia percaya bahawa sistem sosial mesti dipatuhi demi kebaikan semua. Okey, tahap ketiga dalam perkembangan moral ini adalah pasca konvensional, di mana tahap ini dicapai oleh sebilangan kecil golongan dewasa. Pada tahap ini, pemikiran moral melampaui norma sosial dan undang-undang semasa dalam penekanan prinsip moral sejagat. Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat kontrak sosial. Individu memahami bahawa undang-undang ialah hasil persetujuan sosial yang boleh diubah jika tidak ada lagi atau tidak melindungi kesejahteraan rakyat. Individu sanggup mempersoalkan undang-undang yang tidak adil demi kepentingan masyarakat. Okey, sebagai contoh situasi yang boleh dikaitkan adalah seseorang itu menyokong perubahan undang-undang yang mendiskriminasikan golongan tertentu. Peringkat kedua adalah peringkat prinsip etika sejagat. Pada peringkat ini merupakan peringkat tertinggi. Tingkah laku individu dipandu oleh prinsip moral sejagat seperti keadilan, maruah manusia dan kejujuran. Seorang individu itu sanggup menanggung risiko peribadi demi mempertahankan nilai moral yang diyakini. Okey, sebagai contoh, seorang pejuang hak asasi manusia menentang undang-undang zalim demi mempertahankan keadilan sejagat. Okey, kesimpulan daripada apa yang saya terangkan daripada topik ini adalah perkembangan moral manusia berkembang secara bertahap daripada pemikiran berpusatkan diri kepada pemikiran berasaskan prinsip sejagat. Teori ini penting dalam bidang pendidikan dan pembangunan sosial kerana ia membantu memahami punca tingkah laku sosial dan menyediakan asas untuk membentuk individu bermoral, bertanggungjawab dan bersikap dalam masyarakat.